Seperti yang kita tahu, harga emas sekarang ni di pasaran tinggi. So adakah kita perlu jual semua emas kita? Tengok video ni tu tahu jawapan dia. Jangan lupa juga untuk like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Sekarang ni harga emas tengah mencanak naik. Pada awal tahun ini hanya RM400, sekarang dah mencecah lebih RM500. So bagi yang dah mula simpan emas, adakah perlu jual semua simpanan emas kita? Menurut guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kalau kita nak jual emas kita hanya pada 3 keadaan sahaja. Yang pertama, pada waktu kecemasan, sekiranya duit simpanan kita semua telah digunakan, hanya emas sahaja yang dapat bantu kita lagi, boleh sahaja jual untuk dapatkan cash untuk bantu kita pada waktu kecemasan. Okey. Dan yang kedua, kalau kita ada peluang untuk tukarkan emas kita kepada aset yang lebih bernilai. Sebagai contohnya, kita jual emas untuk kita beli rumah kita. Kita jual emas untuk kita bayar deposit rumah kita. Boleh sahaja untuk kita dapatkan aset yang lebih bernilai, iaitu sebuah rumah. Yang ketiga, kita boleh jual emas kita kalau kita dah capai target simpanan emas kita. Sebagai contohnya, kita simpan 10 dinar untuk pergi umrah. Sebaik saja simpanan emas kita tu cukup 10 dinar, boleh sahaja jual untuk kita capai target kita, iaitu pergi menunaikan umrah. So bagi tuan-puan, walaupun harga emas sangat tinggi sekarang ni, jangan lagi jual emas kalau bukan 3 keadaan ini. Okey. Dan bagi tuan-puan yang baru nak mula simpan emas, belum lagi ada akaun emas, boleh saja klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma dan mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100. Dan jangan lupalah untuk konsisten simpan setiap bulan, barulah kita lebih cepat capai matlamat simpanan emas kita. Oleh itu, kalau nak jual emas hanya pada 3 keadaan ini saja ya. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.